Okay, and lastly, akak nak advice yang siapa yang SPM dah dapat result semua, nak cakap not doing great in school doesn't mean you won't achieve better in university. Sebab ramai je, akak pun tak adalah hebat sangat result SPM, tapi nak cakapnya ramai yang result SPM diorang hebat gila, memang 8E ke atas, bila masuk U dah tak ada dah, diorang dah ada sebab semua tu dah point through. Waktu kalau masuk U, C pun korang dah bersyukur sangat-sangat. Time tu memang orang dah tak kisah dah awak SPM 11A ke 10A ke, memang nobody kisah, apatah lagi lecturer kalau diorang tahu awak dapat tinggi, ada yang diorang lagi macam awak jangan ingat awak pandai je sebab SPM awak tinggi. So korang relax je, siapa yang ada dapat result tak elok tu korang jangan, korang boleh